Okey, untuk soalan C pula, iaitu buku kerja muka surat sebelah, muka surat 32. Okey, macam mana nak buat? Okey, macam saya kata tadi, M ni kita tukarkan kepada X supaya ada dalam kalkulator. Next, N tukar kepada huruf Y. Okey, so apa yang kamu buat? Pindahkan semua yang kamu tak nak ni ke sebelah kanan. So, jadi mula-mula pindahkan yang depan dahulu. So, yang ni bawa ke sebelah kanan. Ini adalah tambah. Bila bawa sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So, apa yang tinggal? Negatif 5N bersamaan dengan negatif 24 tolakkan dengan 2/3M. So, kemudian yang negatif 5 ni pula bawa sebelah kanan. Okay, make sure buat kurungan sebab kamu akan bahagikan dia. So, negatif 24 tolak 2/3M tutup kurungan, bahagikan dengan negatif 5. Jadi, N bersamaan dengan negatif 24 per 2/3M tutup kurungan, bahagi dengan negatif 5. So, jadi, N ni kita katakan apa tadi? N ni adalah Y. Okay, N ni adalah Y. Y, manakala M adalah X. Okay, jadi, jom kita kira dengan menggunakan kalkulator. Okay, so jadi tekan alpha, tekan Y, tekan alpha, tekan CALC, kemudian buka kurungan, negatif 24 tolakkan dengan 2/3X okay, kemudian tutup kurungan, bahagikan dengan negatif 5. Okey, so kemudian tekan CALC, tekan X bersamaan dengan 0. So, apa jawapan? Kamu akan dapat jawapan 4.8. Okay, saya tulis kat sini. So, X bersamaan dengan M bersamaan dengan sifar. So, kamu akan dapat Y iaitu bersama dengan N iaitu adalah 4.8. Seperti mana jawapan dalam buku kerja kamu. Okey, so next. Kalau X bersamaan dengan M bersamaan dengan 1. So, apakah jawapan Y? Ataupun kita katakan N. Jadi, tekan CALC, tekan 1 sama dengan 14/15. Okay, 14/15. Okey, yang terakhir, kalau kamu buat X bersamaan dengan M bersamaan dengan 2. Jadi, Y bersamaan dengan N, iaitu berapakah jawapan dia? So, tekan X sama dengan 2, tekan sama dengan, so jawapan dia adalah 51/15. Okay, jadi, sama seperti yang saya terangkan sebelum ini. Okay, itu sahaja. Terima kasih.